Assalamualaikum, hai guys, kita ada dekat KL Central sekarang ni. Dalam video ni kita akan pergi ke Masjid Negara. Kita guna KTM daripada sini. Lepas tu kita akan pusing ke Dataran Merdeka, lepas tu mungkin ke Pasar Seni, kemudian ke KL Central semuanya. Jom. Ikut LRT ni boleh turun Pasar Seni untuk pergi ke Masjid Negara. Cumanya kita kena melintas lah. Kali ni kita akan naik KTM lah. So kalau korang nak tengok video aku jalan kaki daripada Pasar Seni tu, daripada kawasan LRT tu, korang boleh tengok aku punya video yang lepas. Nanti aku letakkan kat sini ataupun tekan link dekat bawah video. So hari ni aku akan naik KTM commuter. Jarak satu stesen je, stesen Kuala Lumpur. Kalau korang nak beli lah ya tiket. Tapi sekarang semua guna mesin je. Korang boleh guna, dah boleh guna credit card dah. Credit card, debit card, international, then touch and go lah. So tap card or scan card. So masuk platform. Dah ada tulis kat sini platform berapa. Platform kita guna platform ke Batu Cave. So kalau korang nak pergi ke Batu Cave ke apa ke, korang boleh je mula daripada KL Central ni. Macam ni je lah. So sekarang ni KL Central platform 5. So kita akan turun satu stesen je, satu stesen je KL Central Kuala Lumpur. Bank Negara ni yang dekat sebelah Sogo tu. So, platform 6, platform 5 lah. Dah lah train delay. Speaker pun sendu speakernya. Tak dengar pun. Saya nak bagi siapa dengar tak tahulah. Speaker berapa banyak dia ada letak sini. Tak dengar pengumumannya. Sebelah tu Tanjung Malim. Kalau nak ikut rute Tanjung Malim pun tak apa, sebab dia orang akan berpisah dekat selepas PTTC tu. Sini boleh tak tak nampak ke? Sini sini lah. Coach wanita. Pindah sini. Sana tak jalan lagi. Sana tak ada train lagi. Sampai otak boleh berhubung tadi. Berapa saat? Next station Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Station. Sudah sampai. Train aku pula kat sebelah ni. Sila awasi langkah anda. Sila awasi. Okay. So kita akan keluar ikut sana, tepi tu. Nampak tu? Kita kena sama ada naik lift atau naik tangga lah. Kau nampak
Hmm. Turun tak ada masalah. Saya boleh turun. Kalau pasar seni sebelah sana lah ada bangunan putih-putih, mana kita di tempat yang betul, di exit yang betul untuk ke Masjid Negara. Laluan keluar di exit Gate B. Aku pun dah lupa dah exit dia kat mana ke, apa ke kan kat sini. Pernah naik dulu cuma ya bukan sekerap tu lah. Mungkin aku pun pergi jalan-jalan je kot waktu tu. Yalah. Yalah kita jangan pakai spek mata hitam ni, ingat apa? Oh ada tulis lah A B C D E F G. Mana B nya? Sudah. Keluar ke pintu B, exit to gate B, to platform 4. Platform 4. Oh ini B. Ini B nya. Alamak. Aduh. Ya. So scan kat situ. Okey, faham. Saya faham sekarang. Dia punya lintasan jalan kaki kat mana, guys? Kita mengharapkan. Oh, ada jalan bawah tanah ke kat sini? Ni bawah ni ada ke? Tak buka lah. Buka lah. Oh, ada ni ke? Oh, sana tu. Astaghfirullahalazim. Ada jalan bawah tanah rupanya ke sana. Cross ke sini. Manalah saya tahu. Walaupun saya orang Malaysia, tak semestinya saya tahu info tersebut. Dah saya jalan menggunakan jalan ini. Jalan hujan. Sudah nampak Masjid Negara. Di situ Masjid Negara terletak. Lah. Tertinggal barang ke? Aduh. Jadi untuk view kat dalam Masjid Negara sebelum ni aku pernah buat video. Kalau korang tengok video tu, korang boleh tonton video yang aku share ni. Aku tak pasti clear ke tak clear, tapi ada juga bahagian aku naik hop on hop off tadi tu. Kan aku berhenti dekat sini pasal aku pergi makan kat food belakang tu. Jadi ya, kalau korang nak tonton video tu, bolehlah pergi ke video tersebut. Okay? Dan secara logiknya kalau korang daripada pasar seni nak pergi sini, boleh je cross ke jalan sini. Pulang situasi korang daripada mana lah. Jadi sekarang ni daripada Masjid Negara ni, aku akan jalan kaki ke Dataran Merdeka. Jom. Kebetulan alhamdulillah cuaca cantik kan, walaupun hujan sedikit, tapi aku okey lah jalan kaki.
travel launch pasar seni tu. Ni Daya Bumi, Pos Daju. Dulu Daya Bumi ni office Petronas kan. Lepas tu dia orang pindah ke KLCC kan. Terus ni bawah tu dah. Ni dah Dataran Merdeka. Keyakinan tahap apalah yang aku sampai kipas tangan pun tak bawa guys. Aduh. Lancung. Kadang bila tengok map kan, confuse sikit kan. Tapi logik lah. Kalau aku pun pergi tempat orang pun kadang confuse juga kan. Jalan ni macam mana. Orang daripada China kan, dia guna map tu. Tak tahulah, aku tak pernah cuba lagi map tu dekat sini. Tapi ya, orang dah berhenti tengah-tengah ni, dia orang macam mana ni, betul ke tak betul. Sebenarnya jalan terus tu sampai dah. Okay, sudah nak sampai. 10 minit lah jalan kaki. Nasib baiklah tak bawa kereta masuk tahun. Hari ni first day tahun baru Cina guys. Orang tersangatlah ramai dekat sini. Ambil gambar pun semua kat sini. Orang tengok belakang aku tu. Lapar lah. Nak tengok kafe dia orang penuh ke tak penuh. Cuti ke dia orang ni? Oh, iyalah ya. Cuti hari ni. Takkanlah cuti Tulis pejabat. Nampak ke? Pejabat Pos Besar Lama. Pejabat Pos Besar Lama. Padat gila orang, ramai kat atas tu. Sebab hujung minggu, lepas public holiday lagi kan. Jadi ya, logik lah seramai ini dekat sini. Lagipun ni kawasan tumpuan pelancong yang terbaru lah kan. Tengok ramai orang tu ambil gambar kat sini. Penuh, lepas tu ada yang tutup kan. Jadi ya, kita akan jalan-jalan di belakang ke kawasan river tu. Lepas tu kita pergi ke pasar seni, Central Market. Dan lepas tu kita akan naik LRT pasar seni balik ke KL Central sebenarnya. KLCG dan dekat tadi bangunan Sultan Abdul Samad pun ada juga KLCG. So kalau dekat kawasan dataran masa ni ada dua lah KLCG, selain daripada yang dekat Ampang sana. So kita nak melintas jalan pasar seni dekat je. Pening-pening terlepas ke apa, korang boleh parking kat sini. Daya Bumi ni, Central Market ni parking dia limited. Daya Bumi tu kalau hujung minggu ke public holiday korang boleh parking situ. Kawasan dia okey lah. So nak jalan kaki pergi ke Dataran Merdeka pun boleh. Nak pergi pasar seni pun boleh. Macam-macam lah. Iyalah aku nak cakap tu dah masih Jamek kan. LRT Jamek kat situ lah.
Sebelumnya aku jalan kaki. Kita naik LRT dekat depan supermarket ni nanti untuk pergi ke KL Sentral semula. Dalam bangunan ni memang kalau untuk craft atau korang ada kawan daripada luar kan, cari barang-barang craft, korang boleh bawa dia orang kat sini. Masa macam ni confirm penjual niaga ni semua laku keras lah. Sebabnya banyak kedai tutup juga. Central Market yang kita tak masuk dah, kita lalu je jalan-jalan. Kalau korang nak video daripada Bukit Bintang jalan sampai sini, jalan sampai Dataran Merdeka pun dah ada dah. Korang boleh tonton video aku yang lepas yang pernah aku buat. Jadi ya, jom kita pergi ke LRT. Hari kita nampak Travel Lounge Hotel ni daripada sebelah sana kan. Tengok tu, banyak lagi parking nampak. Ramai orang tak tahu boleh parking sana ke boleh. Punya banyak parking sana. Orang berebut nak masuk dekat parking ni kan. Sedangkan situ boleh parking. Bayangkan bahagian luar tu pun banyak lagi parking. Full. Itulah cerita dia. Pasar Seni. Tadi kita dekat seberang sana. Ni kalau daripada pasar ni nak ke Central, satu stesen lah. Kalau korang nak pergi ke MRT sebelah bawah ni, boleh je ikut masuk ke sini. Tempat beli tiket lah. Ni masih ada skrin bergambar. So kalau nak pergi ke Central, tekan tu sosok LRT Kelana Jaya. Kalau nak pergi naik MRT pergi Bukit Bintang, tekan yang MRT warna hijau, MRT Kajang line. Boleh ke? Boleh ke? Cek semua. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi tempat boleh pergi belakang tu. Petaling Street, apa pun semua kan. Ni tempat-tempat yang viral semua tu. Boleh jalan kaki sampai tu boleh. Dekat masjid tu, Sultan bawah boleh. Dalam ni ke bawah tu MRT lah. Kita nak naik atas. Lift kat sini untuk naik atas. Kita naik escalator lah. Tu ke arah Gombak. Korang tengok boleh baca kat sini je laluannya. Kalau ke Gombak tu ke KLCC lah. Boleh pergi KLCC, Kampung Baru daripada pasar Seni ni. Kat sini dia tulis. Sini dia tulis. Ya, kalau kita nak pergi mana? Dan Wangi, Kampung Baru, KLCC. Sini lah. Platform 2. Gitu. Tapi kalau nak senang, kalau nak pergi ke ni memang boleh tukar. Kita ni hijau ni tadi kat bawah lah MRT tadi. KTM tadi yang kita naik tadi daripada KL Sentral tu kat sebelah ni. Tapi dia tak connected to each other lah. Tadi tu kat situ. Kawasan KTM tadi, Masjid Negara. Ini KTM Kuala Lumpur tadi. Secara logik kalau kita naik LRT ni daripada KL Sentral boleh juga, tapi kita kena cross kat sini ya. Macam tu lah cerita dia. Hati-hati ambil gambar. Kat sini. Sudah sampai. Penuh. Kita dah sampai ke KL Sentral semula.
Kawasan KTM berada di sini. LRT di sebelah sini juga. Sebelah sini tu KL Transit. New Central tu boleh pergi ke monorail. Ringkasan lah ya. ETS kat sebelah atas. Itu saja video aku kali ni. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like, subscribe. Kita jumpa lagi next video. Okay, bye bye. Untuk video explore Kuala Lumpur, korang boleh cari aku punya playlist. Kalau korang tengok kat TV tu, korang boleh scroll sampai bawah. Biasanya korang akan jumpa lah playlist. Tapi kalau dekat telefon, korang cari je playlist ni, korang scroll je sampai bawah, korang akan nampak lah bahagian Kuala Lumpur. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, comment and share lah aku punya video ni jika bermanfaat. Dan kalau korang nak explore Kuala Lumpur, korang boleh follow aku punya video juga. Bye bye guys.